Beginner S1S ke S1T? Lagi worth it. Lagi worth it. Beginner banyak duit tak? Kalau banyak duit, beza pun tak banyak sangat. Okey lah, beza jugalah. 1,000 kot. I think S1T ialah 1,500 lah beza. S1S ni problem dia, satu je cakap. Kalau compare dua ni lah. S dengan T, bateri, satu bateri, dia pakai bateri lama. S1S tu. Kalau macam saya ni, Fuji ni saya ada 3 jenis bateri. Fuji yang lama, yang S1S punya tu. Saya ada yang famous yang pakai sekarang ni. Itu 126S tu. Saya ada juga yang 235 yang pro level XT5 saya. Problem dia bila saya sebenarnya kalau kata kan, kalau saya ada pilihan, tapi memang saya nak S70 tu lah. Saya akan tak pilih model tu sebab saya fikir bateri. Sebab yelah kita nak, bila kita ambil bateri yang lama, you dah kena ada set of bateri lama dengan charger dia lagi. Charger pula bukan charger USB sama sekarang. Betul. Kan? Dia pakai charger dia yang lama. So dia ada juga yang China punya brand lah. Brandnya lah. Tapi itulah nak ceritanya saya akan pilih S180 supaya bila awak upgrade di masa akan hadapan, bateri yang sama. You just change body je. Exactly. Kadang-kadang kalau you beli second hand, you dah dapat siap 3, 4, 5 extra bateri. Dan you kalau sekarang you beli yang paling baru XE5 pun pakai bateri yang sama. That's why I rasa tips tu agak menarik.